Selamat sejahtera semua dan selamat kembali ke Sembang Santai Day episode yang kedua. Dan hari ini kita akan cerita tentang bahasa Melayu lah, penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Ya, jadi macam tu saya kenalkan diri lagi sekali, nama saya Michelle. Dan hari ini kita ada 3 tetamu yang istimewa. Okay, so boleh mengenalkan diri lagi lah. Hai semua, nama saya Sophie Shen. Saya sebagai pembalas awal. Okey, salam sejahtera semua. Jadi, nama saya ni Max. Saya merupakan pelajar tahun 2 daripada Fakulti Undang-Undang, merupakan penghuni di Kolej Pendidikan Zabah KPZ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haikal dan saya merupakan pelajar tahun 2 jurusan Teknologi Maklumat dan juga eksekutif pelajar untuk portfolio kesenian dan kebudayaan untuk KPZ. Okay, so sebelum mulakan, semua tanya kamu orang, apa pandangan kamu orang tentang penggunaan bahasa Melayu di universiti? Pandangan saya, semestinya kita universiti watan. Jadi saya rasa di universiti kita banyak bahasa Melayu. Contohnya macam kita punya aktiviti rasmi. Cuma dari segi penggunaan bahasa itu sendiri, dia macam kurang rasmi. Macam kita selalu pakai bahasa-bahasa yang rojak. Selalu pakai bahasa yang viral. Cuma saya rasa berbanding dengan universiti lain, kita punya penggunaan bahasa Melayu masih banyak berbanding dengan universiti lain di luar sana. Okey, jadi bagi saya sendiri, antara perkara lah kalau kita lihat dalam UKM sendiri, harus untuk kita akui bahawa UKM ini adalah satu universiti yang menggunakan bahasa Melayu. Saya setuju dengan apa yang Saudara Joshua cakap tadi, iaitu mengenai macam mana kita punya universiti ini menjadi pelindung kepada bahasa Melayu itu sendiri. Sebab kalau kita lihat pada universiti lain, kita tidak nafikan ada juga menggunakan bahasa Melayu, tetapi kalau di UKM sendiri, Universiti Watan, bahasa Melayu itu adalah sebagai satu platform yang penting dalam kita melakukan sesi PNP kita, iaitu pembelajaran dan juga pengajaran. Oleh sebab itu, apabila kita lihat, apabila graduan UKM, mereka keluar, mereka bukan sahaja reti bercakap bahasa Inggeris, tetapi reti juga untuk bercakap bahasa Melayu dan mampu untuk menggunakannya dengan lancar. Oleh sebab itu, ia sebenarnya sejajar dengan apa yang diinginkan pada, seingat saya pada zaman Datuk Seri Najib dulu, iaitu mereka inginkan satu satu individu yang masih boleh bercakap bahasa Melayu, tetapi masih juga boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Itu komen saya. Kalau saya personally, bagi saya macam ini, UKM ni macam sendiri memang martabatkan bahasa Melayu dari sudut macam pembuatan program pun. Sebab kalau dalam iStar pun kita boleh nampak dari sudut tajuk program pun dia nak bahasa Melayu. Kalau kita utamakan bahasa Inggeris, dia akan suruh macam kita ubah. Sebab benda lari daripada visi dan misi dia. Cumanya kalau untuk kes saya dalam fakulti saya, untuk subjek saya memang fully dalam bahasa Inggeris. Tapi itu tak menjadi penghalang untuk saya macam teruskan untuk macam berkomunikasi bahasa Melayu ke, ataupun sebab dia masih lagi dalam saya punya suasana tu, masih lagi dalam suasana yang berkomunikasi bahasa Melayu. Setuju juga lah, sebab kebanyakan sekarang universiti pun macam mengutamakan bahasa Inggeris kan. So macam maybe ini pandangan saya juga lah, maybe sebab syarikat sekarang pun macam lebih fokus kepada penggunaan bahasa Inggeris. Sebab yang ini apa yang saya dengar lah, sebab dia rasa macam kalau kau tidak pandai cakap bahasa Inggeris, maybe kau tu macam unprofessional. Seorang yang tidak tahu hal di luar lingkungannya. Kalau tidak tahu macam mana menulis, boleh saja lukis lah. Okay? Boleh try to lukis. Di Max apa itu? Kalau kita nampak di sini, ini benda yang dia tidak tahu. Lepas itu ini orang ni, so dia tidak tahu. So dia macam apa benda dia? Jadi peribahasa yang kamu sampaikan apalah? Bagai orang di luar belakang. Orang yang lupa asal usul atau jasa orang lain.
Okay lah, saya explain sikit. Yang ini kulit kacang, ini dalam isi dia apa? Kacang lah kan. Lepas tu ini dia tinggalkan, yang macam tu lah. Maksud hanya jauh hari yang mengenalkan manikam. Satu. Okay. Kita bertiga dapat B lah. Kenapa aku dapat C? Macam mana? Sebab bagi saya pemahaman Jauhari mengenal manikam ni dia like, okay, ada sesetengah benda, okay, macam baju bandel. Kamu tahu baju bandel kan? So baju bandel ni, some people dorang ingat yang baju bandel ni mungkin baju yang tidak bernilai. Tapi untuk setengah orang pula mereka ingat baju bandel ni ini benda rare, boleh sampai berpuluh-ribu ringgit. So itu saya punya pemahaman pasal Jauhari mengenal manikam ni. Maksud ditelan mati emak, di luar mati bapa. Apa maksud dia yang lagi terperinci, yang peribahasa tu? Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Baik, jadi kalau kita lihat dalam peribahasa ni, ditelan mati emak, di luar mati bapa. Dia ibarat macam bila kita membuat satu keputusan ni memang sukar, sebab dia ibarat contoh. Kalau kita telan, ibu kita mati, tapi kalau kita keluarkan, kita muntahkan, bapa kita mati. So secara amnya memang kita tak mahu bapa ataupun ibu kita mati. So di sini maksud peribahasa ini adalah apabila kita ingin cuba untuk membuat satu keputusan yang sukar, dan itu bagi saya maksud yang paling terbaik untuk soalan ini. Apakah perkataan bahasa Melayu bagi stapler? Pengokot. Oh, pengokot. Saya dapat pengepit. Macam pengepit. Mencantum. Apakah perkataan bahasa Melayu bagi screenshot? Sorry lah, saya betul-betul tidak tahu. Apakah istilah bahasa Melayu bagi trending? Oh, okay, laris. Oh, laris kah? Hangat. Hangat apa? Apakah istilah bahasa Melayu bagi booth? Sebab booth makanan kita panggil apa? Tapak jualan kan? Betul lah macam. Ada yang pakai tapak jualan, tapi ada juga booth yang lain jenis dia. Macam mana? Dia balas yang konsisten dengan saya punya soalan. Paling penting kita yakin. Apa pondok? Apakah istilah bahasa Melayu bagi mock check? Cek curang. Oh yo, cek curang. Cek. Oh ya, betul. Yang ni mock. Okay, so saya tak tahulah. Wow, shit. Tak apalah, kita geng. Boleh lah. Saya yang paling ketara macam saya cakap tadi, bahasa rojak. Dulu-dulu kita tak ada pengaruh daripada luar negara, daripada tempat-tempat asing, kita tak ada social media. Jadi saya rasa dulu bahasa akan lebih formal, lebih baku dan lebih sopan lah. Cuma sekarang sebab kita ada social media, kita suka pakai perkataan yang trending apa tadi? Sohor kini. Jadi kita akan lebih cenderung pada arah itulah. Kita akan pakai kata-kata yang viral. Contohnya apa? Saya tak contoh. Contohnya fuyo. Macam-macam lah, kita macam-macam perkataan sekarang kan. Jadi saya rasa itu yang paling ketara antara dulu dengan sekarang lah. Dulu kita sopan santun je, kita elok je bahasa. Tapi sekarang ni macam-macam bahasa tercampur-campur dalam bahasa Melayu sendiri. Betul tak? Betul. Okay. Saya setuju juga lah, tapi saya mau dengar soalan ni next juga. Jadi kalau kita lihat penggunaan bahasa Melayu dulu dan juga sekarang, satu benda yang kita boleh lihat adalah apabila penggunaan bahasa Melayu itu dia berubah sepanjang zaman, dan ini tidak terpakai untuk bahasa Melayu saja, terpakai untuk semua bahasa. Sebab apabila kita lihat dalam semua zaman yang ada sekarang ni, contoh kalau kita lihat zaman datuk nenek kita, bahasa Melayu yang digunakan itu lain. Tapi apabila kita lihat balik dan melakukan timur utara dengan bahasa Melayu yang ada sekarang ini,
sebenarnya bahasa Melayu yang sekarang ini pun berlainan daripada apa yang digunakan oleh datuk nenek kita dulu. Mungkin macam contoh zaman datuk nenek kita dulu, mereka menggunakan bahasa Melayu yang lebih baku. Dan penulisan bahasa Melayu pada zaman dulu, kita gunakan bahasa Jawa, kita gunakan tulisan Jawa pada masa itu. Tapi sekarang ni apabila kita lihat bahasa Melayu digunakan itu, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara Zishun tadi, iaitu bahawa memang adanya penggunaan bahasa rojal dan juga ada juga pencampuran bahasa-bahasa asing. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam bahasa Melayu sekarang ini ada perkataan-perkataan Inggeris, macam contoh asimilasi, indoktrinasi, ataupun mungkin dedikasi. Itu semua adalah perkataan-perkataan daripada bahasa Inggeris yang ditukarkan kepada bahasa Melayu. Jadi sebenarnya bagi saya sendiri, adakah perbezaan ketara itu? Sebenarnya memang ada perbezaan ketara itu sebenarnya. Tapi kan kalau macam tadi kan Max dah cakap yang pasal asimilasi dengan yang lain-lain lah. Tapi apa perkataan yang boleh ganti dengan perkataan tu kalau kita tidak macam tukarkan lah? Adakah kamu rasa maybe kita boleh cipta satu perkataan baru kah? Sebenarnya kalau cakap kita ingin mencipta satu perkataan baru tu, sebenarnya dia susah. Sebab untuk kita mencipta satu perkataan baru sekalipun, dia kena mendapat penerimaan oleh semua. Dan paling penting sekali, kita kena lihat di BP ataupun apa yang Dewan Bahasa dan Pustaka cakap. Macam satu contoh lagi, saya boleh bagi selfie. Okey, selfie ni kalau bahasa Melayu dia, kita kenali sebagai apa sudah nama dia tu? Swafoto. Swafoto. Jadi macam mana perkataan kita menggantikan selfie itu kepada swafoto tu, itu semua memerlukan satu proses. Dan juga kita juga melihat kepada apa yang dilihat oleh pakar-pakar bahasa. Jadi untuk kita mencari perkataan yang boleh menggantikan perkataan-perkataan yang seperti saya cakap tadi itu, sebenarnya dia memerlukan satu usaha. Dan juga kita kena melihat juga lah apakah penerimaan yang diterima oleh masyarakat di sekeliling pada masa itu. Okay lah, saya terima lah. Okay, thank you. Cara Cina saya menafikan senafi-nafinya lah. Saya tak setuju kalau betul-betul dalam bahasa Melayu tu kita menafikan identiti sendiri. Saya sebagai seorang Cina, jin saya tak dapat ditukar. Walaupun saya cakap bahasa apa pun, jin saya tetap Cina. Dalam saya punya DNA masih Cina. Takkan saya jaga English, saya tiba-tiba jadi Mat Saleh. Saya cakap Melayu, tiba-tiba jadi Melayu. Saya cakap Korea, tiba-tiba saya jadi Korea. Saya rasa itu macam dia bukan sesuatu yang make sense. Sebenarnya bahasa Melayu tu bahasa rasmi di Malaysia. Jadi bagi saya, kalau kita tak betul-betul dalam bahasa Melayu, kita menafikan identiti kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Itulah pandangan saya. Okay, contohlah kalau saya ni tiba-tiba saya ni aunty lah. Saya datang pergi share macam, kau ni semua ha? Kenapa? Macam, kenapa kau cakap bahasa Melayu padahal kau boleh cakap bahasa Cina saja? Macam tu. So, apa kamu balas sama saya? Kalau dengan aunty saya cakap bahasa Cina lah. Kalau dengan Melayu saya cakap Melayu lah. Saya rasa tidak menghalang kita cakap bahasa lain. Sedangkan kita boleh cakap bahasa Melayu. Kita boleh cakap bahasa Melayu. Pada masa yang sama kita boleh cakap Mandarin, boleh cakap Cantonese. Itu bukan satu halangan. Jadi saya rasa itu bukan masalah. Okay. Bagi pandangan saya pula. Okey, kalau saya pula, saya sebenarnya pun menafikan juga apa yang dikatakan tu. Apabila mereka cakap, okey, orang yang bukan Melayu bercakap bahasa Melayu, dia pun lupa siapa identiti diri dia sebenarnya sendiri. Sebab kalau kita lihat, kita sekarang ini berada di negara Malaysia, dan harus untuk kita akui bahawa bahasa kebangsaan kita sendiri ialah bahasa Malaysia. Seperti yang termaktub dalam artikel 152, di mana bahasa Melayu itu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Dan satu lagi perkara yang harus kita faham adalah, tidak kiralah kamu Melayu kah, kamu Cina kah, kamu India kah, kamu Sabah kah, Sarawak kah, penting untuk semua orang bertutur dalam bahasa Melayu, kerana itulah identiti yang boleh menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau ada orang kata bahawa dia semua menafikan identiti diri dia sendiri, bagi saya tidak pun sebenarnya. Sebab bagi saya paling penting adalah kita masih boleh bertutur bahasa Melayu, kita masih boleh. Sebab itu memang adalah identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Tetapi, adakah itu akan mengubah apa yang dalam diri kita? Macam apa yang Joshua cakap tadi itu. Kalau dia cakap bahasa Melayu, adakah dia akan menjadi orang Melayu? Mestinya tidak. Dan sebenarnya,
Jika kita ingin bercakap tentang identiti budaya kita sendiri itu, sebenarnya kita masih boleh jaga identiti budaya kita sendiri itu. Cuma lihat kepada kita saja, adakah kita ingin belajar ataupun tidak. Dan bagi saya sendirilah sebagai seorang yang berasal daripada kaum Dusun sendiri, penting juga untuk kita jaga identiti budaya kita sendiri. Sebab itulah yang orang kata sebagai satu tradisi turun-temurun yang diberikan oleh nenek moyang kita. Jadi penting juga untuk kita belajar bahasa ibunda kita sendiri, tetapi masih penting untuk kita belajar bahasa Melayu. Okay, kalau Haikal, saya rasa Haikal mesti pernah ke jumpa hal-hal macam ni? Pernah ke? Yang macam aunty-aunty ke, pakcik-makcik ke tanya, kalau macam kau tiba-tiba cakap English kan dengan dia orang, lepas tu macam, kenapa cakap English? Cakaplah bahasa Melayu. Macam tu. Saya rasa macam it just depend pada cara the way people around internet. Sebab kalau saya sendiri pun, saya rasa macam lebih syukur pada orang yang Melayu sebab saya pun saya join pertandingan macam taekwondo kan. Saya surrounded by people daripada SKs. Dan saya macam kadang-kadang saya wonder macam apa dia cakap sama. So, saya pun tak tahu, saya pun saya rasa sisik tu juga. Saya rasa macam tak tahu ni lah macam cakap dari saya macam tu. Saya rasa macam it will be better kalau macam kita semua jadi lebih inklusif lah in that in our day-to-day life, because we want to make everyone feel like they like macam belong there. Okay, thank you semuanya untuk jawapan dia, sorry. Okay, so kita akan go through to soalan yang ketiga. Saya rasa mungkin sebenarnya itu rasa dekat dengan saya sendiri masuk macam pertandingan yang melibatkan dengan bahasa Melayu, contoh macam bicara drama. Saya berasa macam saya cuba sebab dalam bicara drama ni jadi banyak jenis dia. Kena saja apa dari situ. Saya rasa macam saya belajar banyak sebab dari situ kita dapat tahu dengan bahasa betul dan waktu itu pun bicara drama ni pun dia macam jadi satu benda yang semua orang tahu dengan family kita. Kita pun cuba macam try to berikan macam satu message melalui benda bahasa Melayu melalui bicara drama. Saya rasa waktu itu macam yang berkaitan dengan bahasa Melayu juga. Okay, saya nak tanya Shen adakah pergi mobility ke, ada pergi mobility lepas tu mengajar bahasa Melayu macam tu? Ada, cuma saya rasa dari mobility tidaklah sangat saya rasa untuk identiti diri. Saya ada satu cerita yang saya rasa bahasa Melayu tiba-tiba jadi identiti diri. Waktu sebenarnya saya pelajar SCKC, jadi saya belajar bahasa Melayu daripada sekolah Cina. Dia akan jadi baku bunga dan sebagainya lah kan. Dan bila saya masuk sekolah menengah, tiba-tiba dalam grup WhatsApp, kawan-kawan Melayu saya semua teks short form. Dah lah saya Perak Utara, so semua cakap hang aku kan. Masa tu saya macam oh my god, apa ni? Semua teks-teks dia saya tak faham. Semua literally saya tak faham satu perkataan pun dalam grup WhatsApp tu. Daripada itu saya macam okay, saya kena belajar bahasa Utara yang dalam teks pula tu. Jadi mulai situ saya rasa macam dia macam jadi one of the sources yang saya rasa macam saya kena belajar bahasa tu. Dan lama-lama bila saya dah menguasai bahasa itu, saya rasa macam saya sebahagian daripada komuniti tu. Jadi saya rasa itu jadi identiti saya lah. Sejak daripada tu saya boleh cakap bahasa Utara kalau dengan orang Utara, macam tu lah. Atau boleh tak bagi sikit contoh satu dua ayat? Okay, kalau kita nak tanya orang nak pergi mana, nak pergi mana? Macam tu lah. So actually hang tu awak lah. Ya, betul. Okay. Awak hang nak pergi mana? Nak pergi mana? Okay, thank you kedatangannya. Okay, kita akan ke soalan seterusnya. Kalau kau balik ke time kau kecil, kau mau pilih apa? Kau mau pilih sekolah kebangsaan ataupun sekolah international macam tu? Kalau saya sebenarnya I will still go for sekolah kebangsaan. Okay, sebab dia macam saya sendiri pun sebenarnya ada SCKC dulu. So boleh nak cakap Cina, betul. Oh ya, kamu pandai cakap Cina? Saya pandai cakap Cina, wahai yang Melayu. Oh my god. Okay, berbalik kepada soalan ini. Okay, kenapa saya kata saya ingin pilih sekolah kebangsaan? Sebab
Kita lihat sendiri kepada tujuan kenapa sekolah kebangsaan itu ditepukan adalah sebab kita ingin menyatukan semua kaum untuk belajar di satu sekolah yang sama berdasarkan kepada kurikulum dan juga pengajaran yang memang ditetapkan bagi perpaduan kaum. Sebab paling penting apabila kita berada di sekolah kebangsaan adalah kita mampu berjumpa dengan semua ketiga-tiga kaum terbesar. Tidak kira lah mungkin anda daripada SKK, SJKC ke SJKT. Dan saya percaya even kalau macam contoh di sekolah saya dulu masa saya di SJKC, walaupun itu adalah sekolah Cina, tapi majoriti dia adalah pelajar bukan Cina. 90% of them adalah pelajar bukan Saya ada Cina. soalan. Ya, Bukan sebab kau di Sabah kan? Okey, mungkin sebab saya di Sabah, tapi ada tempat yang mostly pelajar dia di SJKC itu adalah pelajar Cina. Tapi still, saya dapat nampak macam satu dynamic tu di mana saya boleh berjumpa dengan lagi banyak orang daripada pelbagai latar belakang, dan ada juga kawan-kawan Cina saya juga bersama-sama dengan guru saya berbangsa Cina. Jadi macam di situ tu saya boleh nampak sebenarnya dia macam ada keharmonian. Dan paling penting sekali, kami semua masih bercakap bahasa Melayu. Tidaklah saya ingin menafikan bahawa sekolah antarabangsa itu tidak bagus. Saya tidak nafikan sekolah antarabangsa mereka ada kurikulum yang bagus dan semuanya. Tetapi dalam konteks pembelajaran dan juga semangat kenegaraan kita, sepatutnya kita patut memilih untuk bersekolah di sekolah kebangsaan. Dan kalau saya dilahirkan sekali lagi, reborn and whatever, saya akan pilih sekolah kebangsaan. Tapi kan, saya tanya Haikal lah. Tapi kan bagi saya lah macam, bukankah kalau macam kita hantar anak-anak pergi macam sekolah international, macam maybe some of the parents kan dia akan rasa kalau kita hantar anak-anak pergi sekolah international, dia akan rasa wow lagi up lah level dia begitu. Jadi apakah pandangan kamu? Macam adakah iaitu betul ke tidak? Sebab bagi saya sekolah antarabangsa dan mereka macam tidak mementingkan sangatlah bahasa Melayu. Kalau bagi saya rasa dia bagi sudut persepsi masyarakat dan standard yang ditetapkan. Sebab kalau kita compare cara pembelajaran sekolah bangsa actually very inclusive. Dan saya boleh nampak dah bila saya bagi sekolah bangsa ni, saya dapat bertemu dengan ramai orang yang boleh berbilang kawan. Dan saya rasa dari situ wujudnya rasa macam nak English lagi ramai, macam kita nak macam lagi ramai kawan boleh. Saya rasa dalam sekolah international kita kadang start dalam place yang lebih higher level than us. Sebab saya sekolah kebangsaan saya juga bagi saya benda yang paling macam suasana yang boleh kita rasa as like Indonesia sendiri. Terus dalam sekolah kebangsaan saya lebih banyak penerapan terhadap pelibatan pelajar yang dalam setiap aktiviti. Dia macam tak dirasa macam ini disisikan. Saya setuju juga lah. Okay, thank you kedua-dua punya jawapan. So kita akan tengok montage lah. Okay. Malay slangs yang tak masuk akal bila kau first time dengar. Number one, payung. It literally means umbrella dalam bahasa Inggeris, but it can also mean tolong but in a financial way. Like, kau payung aku dulu nanti aku bayar balik. Ataupun kau belanja aku lah macam tu. Yang itu, pisang. Dalam bahasa Inggeris, banana. Tapi kita pakai sebagai macam bosan. Like pisang lah, macam bosan lah macam tu. Number three, yang ini I baru dengar tahun ni. Macam pelik juga bila dengar perkataan kari. Maksud dia macam tak tipu lah, macam no cap macam tu kan. Kari literally means makanan tau. Macam mana boleh dia jadi macam tak tipu? Like, tak kari lah, tak kari lah. Aku pernah dengar dalam TikTok orang kata tak kari tau. So what? Tuan hamba, ya tuan hamba. Bagaimanakah caranya menghidupkan pembesar sore ini? Oh, begini tuan hamba. Hidupkan dulu gigi biru dan sambungkan ke pembesar sore itu. Oh, begitu. Terima kasih. Ya, baiklah. Peranti gigi biru telah berjaya disambungkan. Bahasa Irunse I miss you. You say, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kecil berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Saya ada soalan. Betul ke buntut tu gigi biru? Betul ke? Jadi bagi kamu kalau gigi biru, bluntut dalam bahasa Melayu.
Saya rasa untuk Bluetooth ni baik kita kekalkan sajalah. Boleh je gunakan masa. Jadi sebelum kita tamatkan, saya mau minta sekata dua patah dari kamu, kuat-kuat yang kamu akan beri kepada penonton-penonton kita nanti. Jadi bagi saya, dari sudut pandang bahasa Melayu ni, sama sekali bagi saya macam bila macam normalisasikan. Kita jangan rasa kita cakap bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu itu sendirilah yang ialah bahasa yang sendiri yang mencerminkan masyarakat di sini. Bahasa Melayu itu ada sendiri dia punya sepasan tu. Dan kita pun jangan rasa macam sukai, sebab bagi saya ada orang-orang saya pun tidak cakap, dia rasa macam dia bagi saya macam tak perlu, sebab at least dia macam menunjukkan, dia macam cuba tunjukkan siapa dia nak cakap, tapi tak ada orang keliling dia nak guide dia, macam nak ajar. Jadi tak ada proper education before that. So like, kalau saya willing untuk ajar, macam I am Heartwarming. Kalau saya rasa kalau bagi yang nak cakap bahasa Melayu tapi dia rasa macam malu nak cakap bahasa Melayu, cakap je, tak siapa akan beli, tak siapa akan macam hina bukan apa, cakap je walaupun dengan slang macam. Dan untuk yang dah mahir, dah fasih, janganlah beli orang, janganlah tiba-tiba dia cakap salah sikit je gelakkan sampai esok. So, kalau bagi saya pula, saya ingin petiklah satu kata-kata daripada lecturer saya sendiri, pensyarah saya sendiri, Dr. Rama, ya, sangat famous dalam bidang bahasa Melayu. Jadi dia pernah bercakap bahawa pentingnya untuk kita belajar bahasa Melayu sebab inilah bahasa kebangsaan negara kita. Walau apapun bangsa kita, kita kena ingat bahasa Melayu itulah yang menjadikan kita rakyat Malaysia. Oleh sebab itu, bagi yang sudah pandai bercakap bahasa Melayu, teruskan dan pertingkatkan lagi. Bagi yang kurang mahir dalam bercakap bahasa Melayu, tingkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu itu. Dan pada akhirnya bagi saya, sayangilah bahasa Melayu sebab itulah bahasa bangsa kita. Jadi begitu akhirnya kita punya cerita hari ini. Jadi jangan lupa untuk imbas QR code yang akan dipaparkan nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel KTSN. Dan kita akan jumpa episod seterusnya. Bye-bye.